Assalamualaikum dan selamat pagi cikgu-cikgu. Baiklah, hari ini saya nak ajar cara kita nak pin folder ERPH kita supaya senang cikgu nak cari. Di mana cikgu pergi kat folder yang cikgu ERPH cikgu 2006. Cikgu boleh organize dia, nak tukar color pun boleh lah. Tukar color, organize. Nak buat warna merah ke hijau ke. Okay, lepas tu cikgu pun pergi ke folder ERPH tadi. Okay, yang warna hijau ni. Cikgu klik kanan. Cikgu organize. Cikgu add to start. Start tu macam favorite lah. Jadi kita pin lah dia. Jadi ada bintang kat sini. Jadi every time cikgu nak tengok. Tak payah cari-cari. Terus tekan kat sebelah kiri ni. Star ni. So folder cikgu dah berada dalam kawasan yang kita dah pin lah. Nama star nama dia. Okay. Seterusnya. Saya nak ajar macam mana kita nak ubah jadual waktu sekiranya masa cikgu ni tak sama dengan saya buat ni. Cikgu nak ubah masa ni kan. Dengan nama yang hari Isnin. Nama hari Isnin tu ni nama saya dengan penyemak ni. Nak ubah 3 benda ni. Jadi 3 benda ni nak ubah. Cikgu pergi ke bahagian source. Sini. Source. Ni saya hide ni sebenarnya. Jadi kalau cikgu nak tak jumpa dekat tapak tu, cikgu klik dekat tempat all sheets ni. Cikgu klik lah untuk nampakkan dia. Ni. Kalau dah siap, cikgu klik kanan, cikgu hide dia balik. Okay, jadi apa benda nak setting dekat source ni. Contoh, waktu 5.2 ni 10.5 minit. Tapi sebenarnya 10.30. Cuba kita tengok 10.5 minit. Kita tengok kat menu. Dekat jadual 10.5 minit. Okey, salah. Nak 10.30. Jadi pergi kat source ni. Cikgu ingat jangan guna delete. Guna backspace sahaja untuk buang ataupun untuk betulkan. Okey, jadi masa kedua yang 10.30 tu cikgu dah betulkan. Kita cek kat depan betul tak dia dah berubah. Dekat jadual okey, betul. Waktu 5 10.30 sudah betul ikut yang kita nak lah. Okey, lepas tu kita nak edit ruangan yang hari Isnin tu. Yang nama penyedia dengan penyemak tu. Dengan cara pergi ke tempat source juga. Okey, belah kiri ni. Diperiksa ni ialah jawatan penyemak. So, contoh yang warna hijau ni ada 5 kan. Cikgu ambil dah mana-mana ruang. Cikgu baiki ruang itu. Contoh saya tulis GPK Koko, pemeriksanya kita ambil satu ruang untuk letak cikgu pemeriksa kita. Contoh cikgu Muzamil. Okey, nama disediakan oleh cikgu letaklah nama cikgu. Contoh cikgu Azfar. Okey, jadi kita tengok dekat depan hari Isnin tu dia akan berubah. Okey, Azfar dah muncul kat sini. Nah, nama cikgu Asniza ni pun kita dah boleh pilih. Nama cikgu Muzamil, jawatan dia, GPK Koko pun dah masuk lah. Sebab kita dah letak dekat source tu. Okey, lepas tu tanda tangan ni cikgu backspace sahaja. Lepas tu cikgu insert lah image tanda tangan cikgu yang cikgu dah simpan dalam bentuk gambar. Okey, dah itu saja. Selamat mencuba.